Bayangkan Isnin pagi. Jam penggera anda bukan melodi merdu. Sebaliknya, derapan kaki-kaki kecil yang gigih di wajah anda. Mesyuarat pertama anda hari ini adalah tatapan tajam yang seolah-olah berkata, mangkuk kosong, selesaikan masalah ini. Bagaimana jika haiwan peliharaan berbulu anda adalah bos anda? Kedengaran seperti jenaka, tetapi sebenarnya tingkah laku mereka menyembunyikan prinsip pengurusan yang sangat bijak. Hari ini, kita akan membongkar 7 peraturan pengurusan ala kucing yang berpotensi mengubah perspektif anda tentang produktiviti. Kucing bukan sekadar makhluk comel. Mereka adalah pemangsa purba yang selama beribu-ribu tahun telah mengasah seni mendapatkan apa yang diingini dengan usaha yang minimum. Pendekatan mereka terhadap kehidupan adalah keseimbangan sempurna antara rehat dan aktiviti yang amat cekap. Keseimbangan inilah yang akan kita cuba terapkan dari dunia kucing ke dalam dunia tugas pejabat dan tarikh akhir. Jadi, peraturan pertama dan paling utama, prinsip autonomi sepenuhnya. Lupakan bos yang sentiasa menjenguk dari belakang dan mengawal setiap langkah anda. Bos kucing, anda mengamalkan pendekatan yang sama sekali berbeza. Dia tidak akan bertanya setiap 5 minit, apa khabar? Laporan tu ada kemajuan. Dia tidak akan menuntut kemas kini setiap jam daripada anda. Kepercayaannya kepada anda tidak terbatas. Sekurang-kurangnya, selagi mangkuk makanannya sentiasa berisi. Dia telah menyerahkan tugas itu kepada anda dan yakin sepenuhnya anda akan menyelesaikannya. Manakala dia sendiri, dia pun ada tugasannya yang tersendiri. Contohnya, perlu tidur di atas timbunan dokumen penting supaya ia tidak bersepah. Atau menguji ketahanan kotak kadbod baharu yang baru sahaja tiba. Dia mempercayai profesionalisme anda sepenuhnya. Dan di sinilah tersembunyi satu pengajaran yang jenius. Apabila anda memberikan kebebasan dan tanggungjawab kepada seseorang, dia akan mula mencari penyelesaian di luar kotak. Dia berasa seperti pekerja yang dihargai, bukan sekadar pelaksana tugas. Pengurusan ala kucing berpesan, ambil pekerja yang bijak dan jangan ganggu mereka bekerja. Cuma pastikan mereka mempunyai semua yang diperlukan. Dan sudah tentu, jangan lupakan waktu makan. Itu adalah satu kemestian. Seterusnya, bos kucing gebu anda. Dan suci. Setiap pemilik kucing tahu peraturan tidak bertulis ini. Perut gebu yang comel itu dan tangan anda gatal untuk membelainya. Tapi itu perangkap. Melanggar ruang peribadi ini tanpa kebenaran akan berakhir dengan cepat dan kemungkinan besar dengan beberapa cakaran. Bos kucing anda sangat serius tentang sempadannya dan ia mengharapkan perkara yang sama dari anda. Dalam dunia pengurusan kucing, ini bermakna satu perkara. Bila waktu kerja tamat, ia memang tamat. Tiada panggilan telefon pukul 10 malam dengan soalan kecil. Tiada mesej aplikasi sembang pada pagi Ahad. Bos kucing, anda faham bahawa untuk memburu dengan berkesan, iaitu bekerja memerlukan rehat yang mencukupi. Ia tidak akan menceroboh masa peribadi anda kerana ia menghormati masanya sendiri. Kerja tamat tepat pada saat bos kucing bangun dari papan kekunci anda, megangkan badan dan dengan selamba berjalan pergi untuk tidur sebentar di sofa. Ini adalah isyarat dan ia tidak boleh dibincangkan. Muktamad membawa kita kepada prinsip ketiga, komunikasi yang setepat-tepatnya. Kucing anda tidak akan pernah berdolak dalih, mengeluh atau memberi bayangan bahawa cuaca buruk di luar membuatkan ia terfikirkan makanan. Tidak. Ia akan menghampiri mangkuknya, merenung anda dengan pandangan yang tajam, lalu mengeluarkan bunyi miau yang sangat spesifik
lantang dan jelas. Jika itu tidak cukup, ia akan mengulangi perbuatannya, tetapi dengan suara yang lebih lantang. Ini adalah puncak keberkesanan dalam komunikasi. Di pejabat yang dipimpin oleh bos kucing, anda pasti akan melupakan tugas-tugas yang kabur seperti perlu fikirkan cara pengoptimuman atau mari kita kuatkan sinergi. Apa maksud semua itu sebenarnya? Bos berbulu anda menuntut kejelasan yang mutlak. Arahan tugasnya berbunyi begini: bawa tikus hidup-hidup, letakkan di alas kaki dekat pintu masuk, tempoh sebelum subuh. Semuanya jelas, mudah difahami dan ada hasil yang boleh diukur. Tiada ruang untuk salah tafsir. Pendekatan ini menjimatkan berjam-jam masa yang selalunya terbuang untuk soalan-soalan penjelasan dan pembetulan kesilapan yang timbul akibat salah faham. Sekarang, mari kita bincangkan tentang rehat. Peraturan keempat, kekuatan rehat strategik. Adakah anda fikir kucing anda malas kerana tidur 16 jam sehari? Itu adalah kesilapan besar dalam menilai gaya pengurusannya. Sebenarnya ia bukan malas, ia sedang mengumpul tenaga. Setiap jam tidur adalah pelaburan untuk tempoh aktif yang singkat tetapi sangat berkesan, di mana ia akan memburu penunjuk laser dengan keazaman seekor harimau. Bos kucing anda secara intuitif memahami apa yang baru disedari oleh pakar produktiviti moden. Rehat bukan lawan kerja, tetapi sebahagian daripadanya yang tidak dapat dipisahkan. Rehat singkat sepanjang hari, makan tengah hari yang seimbang dan tidur malam yang lena, semua ini bukan kemewahan, tetapi keperluan asas untuk produktiviti. Apabila otak dimuat semula, ia akan mencari penyelesaian yang lebih baik. Cubaan untuk bekerja tanpa henti adalah jalan pintas kepada keletihan melampau, burnout dan kesilapan yang remeh. Ingat aktiviti lincah kucing anda pada jam 3 pagi. Itu dia, tenaga yang terkumpul dan digunakan dengan bijak beraksi. Seorang pemimpin sejati tahu, untuk membuat lonjakan penting, anda perlu tidur secukupnya terlebih dahulu. Beralih pula kepada motivasi. Peraturan kelima, ganjaran segera. Cuba anda terangkan kepada bos kucing anda tentang konsep bonus tahunan. Anda pasti akan melihat kebingungan tahap kosmik di matanya dan mungkin sedikit rasa jijik. Baginya, janji-janji abstrak tentang masa depan yang jauh tidak wujud. Yang ada hanyalah di sini dan sekarang. Kucing adalah pakar dalam pengukuhan serta-merta. Mereka tidak faham frasa kalau kerja bagus sepanjang suku tahun, nanti dapat bonus. Tetapi mereka sangat faham duduk atas riba, dapat belayan, bawa mainan, dapat makanan kegemaran. Hubungan antara tindakan dan ganjaran perlu segera. Jika tidak, ia tidak akan berkesan. Dalam pejabat yang diterjui oleh bos kucing, ini bermakna sistem motivasi perlu berubah secara drastik. Lupakan tentang prospek jangka panjang. Seorang pekerja baru sahaja melakukan pembentangan yang cemerlang. Puji dia serta-merta di hadapan semua orang. Pasukan berjaya menyelesaikan fasa projek yang sukar. Pesan pizza untuk makan tengah hari-hari ini, jangan berjanji akan adakan majlis korporat 6 bulan lagi. Snack kecil tetapi segera dalam bentuk pengiktirafan atau pujian memotivasikan jauh lebih kuat daripada hadiah besar yang ditangguhkan. Prinsip keenam, pengurusan ala kucing, keteguhan rutin. Tanyalah mana-mana pemilik kucing pukul berapa mereka bangun. Kemungkinan besar jawapannya adalah pukul 5 pagi atau bila kucing saya putuskan. Ini bukan kerana kucing itu seekor diktator kecil, tetapi kerana ia mempunyai jadual dalaman dan ia mematuhinya dengan penuh disiplin. Sarapan pukul 5 pagi. Tidur siang selepas sarapan. Memeriksa kawasan pada tengah hari. Sesi berlari-lari gila
petang tepat jam 9 malam. Setiap hari, tiada pengecualian atau penangguhan. Bagi kucing, rutin adalah sinonim kepada keselamatan dan kestabilan. Apabila dunia boleh diramal, ia tidak menakutkan. Apabila anda tahu dengan pasti bahawa makanan akan muncul pada waktu tertentu, anda boleh berehat dan tidak perlu membazir tenaga untuk kebimbangan yang tidak perlu. Sekarang, mari kita bawa konsep ini ke pejabat. Bos kucing, anda tidak akan pernah mengadakan mesyuarat mengejut dalam masa 5 minit. Dia tidak akan mengubah peraturan permainan separuh jalan. Semua proses dalam syarikatnya tersusun rapi dan boleh diramal. Kestabilan ini mengurangkan tahap tekanan dalam kalangan pekerja kepada tahap minimum. Tiada siapa yang membazir masa dan fikiran untuk meneka apa yang akan berlaku hari ini. Semua orang hanya melakukan kerja mereka kerana peraturannya jelas dan tidak berubah. Dan inilah peraturan ketujuh yang paling bijak. Falsafah kotak kadbod. Cuba bayangkan senario ini. Setelah lama mencari, membaca ulasan dan membelanjakan sejumlah wang yang tidak sedikit, akhirnya anda membeli sebuah tempat tidur mewah bertingkat-tingkat untuk kucing kesayangan anda, lengkap dengan tiang pencakar dan mainan. Dengan bangganya, anda meletakkannya di tengah-tengah ruang tamu. Dan apakah yang dilakukan oleh kucing bos anda ini? Ia menghidu pembelian mahal anda, memandang anda dengan riak hairan sedikit, dan kemudian dengan penuh kepuasan melompat masuk ke dalam kotak kadbod kosong yang digunakan untuk menghantar tempat tidur itu. Dan ia kelihatan sungguh bahagia. Di sebalik tindakan ringkas ini, tersirat falsafah pengurusan yang amat mendalam. Intinya adalah penyelesaian yang paling mahal, rumit dan canggih tidak semestinya yang terbaik. Seringkali, kita menghabiskan sejumlah besar sumber untuk melaksanakan sistem yang kompleks, membangunkan strategi berpuluh-puluh muka surat dan membeli perisian terkini. Sedangkan pada hakikatnya, untuk menyelesaikan masalah, sudah memadai dengan alat yang mudah dan jelas, iaitu kotak kadbod itu sendiri. Kucing bos anda ini mengajar kita agar tidak terlalu merumitkan sesuatu. Sebelum melancarkan projek berskala besar dan berbelanja tinggi, tanyalah diri anda, tiadakah kotak kadbod yang lebih ringkas di sini yang mampu menyelesaikan masalah itu sama baiknya atau mungkin lebih baik lagi? Dan inilah intinya. Pengurusan ala kucing ini bukan tentang kemalasan atau keegoan. Sebaliknya, ia adalah tentang kejujuran mutlak dan fokus pada hasil. Bos kucing anda tidak akan mengadakan mesyuarat yang tidak bermakna, yang boleh sahaja digantikan dengan satu email. Dia juga tidak akan meminta laporan sekadar laporan. Apa yang dia mahukan hanyalah hasil yang jelas. Mangkuk penuh makanan, kotak pasir yang bersih dan perhatian anda pada masa yang ditetapkan. Selebihnya hanyalah kesibukan yang tidak perlu, yang menghalang matlamat utama, menikmati hidup dan menjadi cekap apabila benar-benar diperlukan. Pendekatan yang berlandaskan naluri ini ternyata sangat moden. Ia menyingkirkan segala yang tidak penting dan hanya mengekalkan apa yang benar-benar berkesan. Kesimpulannya, 7 peraturan pengurusan ala kucing mengajar kita untuk mempercayai pasukan, menghormati masa pribadi, berkomunikasi secara langsung, menghargai rehat, memberi ganjaran serta-merta, mematuhi rutin dan mencari penyelesaian yang mudah. Mungkin jurulatih perniagaan terbaik anda sudah bertahun-tahun tidur di pangkuan anda. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga habis. Jika anda menyukai idea bekerja di bawah bos berbulu ini, sila tekan like dan langgan saluran kami. Sekarang, soalan untuk anda.
peraturan kucing anda yang manakah akan anda terapkan di pejabat. Atau mungkin haiwan peliharaan anda sudah menjadi ketua tidak rasmi anda. Kongsikan cerita anda di ruangan komen